Selamat tengah hari semua. Kita bersama lagi di Peter B Channel. Tengah hari ini kita pergi ke tamu guys. Ini tamu kita, Mariah. Pada tengah hari ini kita nak cari sayur kampung guys. Mungkin banyak sayur kampung dijual di tamu ini. Selepas kita balik dari gereja tadi guys, kita pergi ke sini. Mariah guys, berbilang kaum kita di sini. Hidup aman ya, harmoni. Wow, banyak terong asam di sini. Banyak lagi guys. Begini rupa terong asam di tempat kita. Ini banyak nih, walaupun dia kecil tapi banyak sudah masak sudah tu. Okey. Ini limau kasturi, RM3 satu tumpuk. Wow, ini banyak guys. Saya ada hati nak beli ni. Okay, kita nak jalan dulu. Lepas tu baru kita nak beli nanti. Mana lah bosku tu? Ini sejenis bumbut guys. Dalam bak. You buat live? Sorry? You buat live? Ya. Ini adalah umbut palah. 5 pucuk. RM10 ya. Satu ikat. Rasanya pahit guys. Tapi pahitnya sedap. Okey. Buat ulam. Ya, buat ulam kata pakcik tu. Buat ulam sudah. Makasih pakcik. Ini ada jual pakaian juga. Okey, sebelah sana ialah tempat menjual kuih. Okey. Wow. Oh, di sini ada banyak buah pinang guys. Ini pinang. Satu tumpuk RM2 dia kata. Inilah buah yang saya belum lagi cuba guys. Ini tengok masih fresh lagi yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4 biji. RM2. Ini penjual dia masih muda lagi. Okey, kita jalan lagi guys. Di sini banyak kuih muih. Ada panggang juga. Itu ada sate guys. Selamat berpuasa kepada kawan-kawan yang akan menyambut perayaan Hari Raya. Tak lama lagi, 2 minggu dari sekarang. Ini banyak jenis kuih guys. Wow. Rambang mata kita untuk memilih kuih di sini. Okey, kita jalan lagi. Apa yang bosku tengok tu? Apa yang dia cari tu? Tu bosku tu memang selalu membeli barang yang rare guys. Kalau untuk parang potong kecil-kecil bagi masuk lubang parang, panaskan besi dia masuk dalam. Oh, dia jual pisau guys. Ini yang tu pekasam ikan. Ini jambu air. Dan ini daun, bukan daun guys, sayur keladi. Ini ikan satu tumpuk RM10. Ikan seluar. Ini
ringgit guys. Terong asam. Ini keropok. Ambil gambar ya. Terima kasih. Ini keropok kulit. Wow. Cantik guys. Wow. Ini dia guys. Kita nak lihat yang satu itu. Terima kasih. Wow. Ini dia. 30 ringgit. 30 ekor, sorry. 20 ringgit. Ini ulat lemanta. Ulat mulung guys. Wah, comel-comel. Comel-comel guys. Macam saya juga tuh. Comel. Bagi mereka yang nak makan ini sedap guys. Untuk buat sate. Kita boleh panggang juga. Wah. 30 ekor 20 ringgit. Terima kasih adik. Satu tompok 10 ringgit asam payak ini. Oke, kita nak jalan lagi guys. Banyak pergi sana. Ada jual pakaian juga digantung di sebelah sana. Itu makcik. Jual apa makcik? Jual siput. Daun siput. Siput ini. Siput besar guys. Ini daun singkong yang sudah ditumbuk. Itu pisang serai. Buah belimbing. Terima kasih makcik. Terima kasih. Daun pandan guys. Kita jalan lagi. Ada jual ikan bilis juga di sini. Wow. Sebelah sana guys. Petai. Wah, banyak buah petai tu. Tu satu ikat tu. Ada yang 10 ringgit, ada yang 5 ringgit. Di sebelah sana tu menggunung buah petai. Beras kangkung. Ini beras kangkung guys. Udang guys. Udang sepit biru. Udangnya kedua-dua. Mana yang tua aku kinau. Ambil gambar. Ambil. Sis. Terima kasih. Jangan ambil aku saja. Bawa balik aku jadi teman dulu. Ini masuk YouTube kan? Okey, boleh? Boleh. Boleh. Terima kasih sis. Ini dia murah hati, ini murah rezeki. Jangan terlalu dua mahal hati. Ini ialah ikan lajong. Wow. Lajong dari kampung saya tuh, Batang Uyak. Oh, Batang Oyak. Batang Uyak Selangau. Ikan lajong macam ikan tapak juga. Ya, dia jauh sedap dari tapak. Wow. Dia kata jauh lebih sedap dari tapak. Itu yang sayur tidak ada di miri, daun menai yang kami pernah bagi tahu. Okey. Sebut dari Sibu. Dari Sibu, daun mendai. Di kuasa saya tak ada ni daun mendai. Sate ikan seluang. Wow, sate ikan seluang. Ya, itu sate ikan seluang. Okey, sate ikan seluang dia kata. Ya, kita pasang. Okey. Cantik. Homemade sate ikan seluang. Okey, terima kasih sis. Nanti tengok Peter B channel. Tuh di YouTube tuh macam mana? Nak cari dia? Peter B channel. Peter B channel. Kita bicara. Peter B channel. Okey. Okey, terima kasih. Ini ialah ikan guys, ikan air tawar. Wow, buah paria. Ini ialah umbut. Umbut apa tu? Sawit. Oh, umbut sawit. Okey, satu bakul kecil tu RM5 guys. Bukan kelapa
Okey, makasih kakak. Okey, kita nak jalan lagi. Mana kita nak jalan, kita nak pusing kat sini. Kita pusing lagi. Oh, ada laluan kereta juga di sebelah sini. Sebelah sana tadi tak ada, guys. Okey. Kita jalan-jalan dulu, guys. Lepas itu baru kita membeli, ya. Ini ialah tempat pisang. Pisang cucur. Okey, sebelah sana. Dia ikut tompok, guys. Satu tompok itu RM3. Ini. Ada jantung pisang. Saya tak tahu, saya rasa ni RM3 ni. Jantung pisang, bukan jantung hati, ya. Okey, kita jalan lagi. Ada jual pakaian juga. Bila hari Ahad, tamu ini jadi tumpuan. Itulah sebab hari ini meriah, ya. Orang kampung dia akan datang ke sini untuk menjual hasil, ya. Hasil tanaman ataupun sayur-sayuran kampung. Cempedak, dia ada jual cempedak muda juga untuk buat sayur, ya. Okey. Kita jalan lagi, guys. Wow, di sini tempat jual parang, guys. Ini parang homemade punya, buatan tangan, ya. Wah, ini yang sudah siap. Ada sarung 185. Yang satu tu macam semurai tu, guys. Limau. Mangga. Ini buah dapai. 1 kilo berapa itu? Ni 20. 20. Tinggal ini lagi. Okey, ini. Terima kasih. Ada jual bunga juga. Dan kita lihat orang jual umbut, guys. Umbut pantu. Wow, saya suka umbut ini, guys. Umbut pantu. Ini yang belum dibuang kulitnya. Banyak, guys. Kita lihat harga dia 45. Majoriti semua. Ada yang 38, 38, 48. Okey. Hari ni mai upak tu? Hari Bakung. Hari Bakung. Hari ladang Cangguan. Okey. Dia kata bawa dari Bakung, guys. Satu tempat yang tidak jauh dari Miri. Masuk. Untuk Siti bakulnya RM5, beriku 2 bakul. Saya beli umbut ini, guys. Umbut pantu yang sudah dibuang kulitnya. Campur tu ya. Campur, campur gak? Campur. Okey. Ada beli pugong aja. Di sana tempat orang membuang kulit dia, guys. Memang laris, jualan umbut ini. Saya rasa susah untuk mendapatkan ini, guys. Ditanam tu kah? Ladang. Oh, Tapi tu tamungan nada udah sapa-sapa dia nama nak. Oh. Upah. Oh, Tapi upah tu bakal bukit na ala upah tu.
besar pokok dia ni saya rasa guys. Begitu rupa orang buang kulit dia. Ni dia kata bukan ditanam, tumbuh liar. Tapi biasanya kalau orang kampung dia tanam guys. Tapi yang ini dekat ladang, tetapi liar, hidup liar. Saya beli 2 bakul kecil tu. Ada buah cempedak juga guys. 1 biji RM8. Dijual 1 biji RM8. Okey. Ada terong asam juga. Tu buah mangga guys. Ada limau. Okey, kita jalan masuk ke kawasan ini. Kita belum masuk lorong ini tadi guys. Saya nak pergi tempat yang banyak jual terong asam tadi guys. Ini pun majoriti mereka di sini jual terong asam. Mungkin mereka tanam. Saya tidak pernah menjadi guys. Saya menanam ini. Saya kurang mahir nak menanam terong asam ini. Di kebun, di kawasan rumah tak pernah menjadi. Apakah rahsia supaya terong asam kita dapat berbuah, hidup subur. Wow, banyak guys. Ini buah yang jarang-jarang. Buah keranji. 1 bakul itu RM10. Buah keranji. Buah liar guys. Ada musimnya, ada buah keranji. Tapi kalau bukan musimnya tak ada guys. Ini pun ada jual petai. Kita nak pergi ke sana guys, ke hujung sana. Kita sudah dapat umbut tadi guys. Kita dapat umbut pantu. Mana saya ada nampak terong tadi. Banyak dia jual terong tadi. Kita balik ke pangkal jalan guys. Ini dia tempat kita jumpa terong tadi. Saya rasa saya nak beli ini. Saya balik ke sini lagi guys. Okay. Tok sama tak kan?
sama. Oke. Pilih terus. Tuh, memang jenisnya hitam kah? Ya, Oh. memang jenis dia. Bukan rosak, bukan apa. Memang jenis dia. Oh. Warna dia. Tapi rasanya memang sama lah. Rasa sama, masam. Oke. Mana ya? Tapi ini ada sedap lagi ini. Masam ada masam manis. Masaknya? Namai gitu. Oh. Namai dia itu kuning yang sudah tahu. Sudah pernah nemu. Ambil ya Siti ya? No. Oh. Oke, saya beli satu tumpuk guys. Kita masuk ke lorong ini lagi guys. Ini tadi belum, tu Bosco tu. Wow, sayur insabi guys. Satu tumpuk itu RM5. Biasanya RM3. Sekarang sudah naik sudah. Ini juga sejenis umbut ya, umbut asam payak ini. 6 pucuk RM10. Ini juga umbut guys. Saya beli umbut yang biasa saya selalu makan, yang lain tu belum cuba lagi guys. Banyak seafood sedut juga saya tengok tadi guys, orang jual. Satu bakul kecil tu RM5. Oh, tu juga terong asam. Terong asam juga. Kayu apa tu? Ayo, pakar. Kayu apa? Ayo, pakar. Tahu. Lagi kan? Tahu ataupun lagu. Lagi Melayu nyebut tu. Tahu tahu. Makan apa? Oh, ini shampoo orang dulu guys. Untuk buat shampoo dia. Sekarang jarang kita dapat kayu ini. Jadi diambil dari hutan ya. Kayu untuk orang mandi pada zaman dulu. Sekarang jarang orang guna ini guys. Oke, terima kasih pakcik. Terima kasih. Thank you. Ini kali saya cek dia punya dalam. Orang tidak kenal ini itu orang itu di sini ada. Ini daunnya. Ada jual cencaluk juga. Sudah ada jual cencaluk juga RM5 satu bekas kecil. Kismeh 18 Okay. Di sana guys ada jual ikan. Bosku kata ada ikan ya. Wow. Itu pumpkin. Yang maksudnya. Kacang hanya ya. Oh punya. Iya, kau. Kacang tanah itu orang yang. Iya, kau bayar dalam satu uang ya. Banyak ikan guys. Ini ikan sungai ini. Mengalang. Mengalang guys.
Hari ini ikan tuh. Barang kah? Kotor aja. Oh. Yang kotor cuma kapit kan. Okay. Pakar kapit. Oleh apa tu? Pukat. Oh. Mayu ikan ya. Oke. Okay, banyak ikan guys. Kita ambil gambar. Kapit yang banyak. Guys. Tuh 2 ekor tuh. 2 ekor 30 ah. Ngambil kakak tuh. Saya beli yang sana guys, 2 ekor 30. Ini penjual dia. Dia bawa dia kata dia bawa dari Kapit. Tergang kapit. Saya balik. Kampung bosku. Orang kapit kah? Tuh bosku tuh. Ini.